tapau bangsa-bangsa macam Arteon, GTI kan. Rally Art ni dah cukup lah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni aku nak cerita sikit pasal Rally Art. Ada lagi yang tak faham pasal Rally Art. Mungkin kebanyakannya confused dekat enjin. Abang, saya nak masuk Rally Art tapi enjin Rally Art tak tahan berbanding Evo 10. Saya nak perbetulkan. Hari ni aku nak perbetulkan sikit tahyul-tahyul tu lah. So macam kita tengok kat sini, ni kereta yang baru masuk lah. Kita dah pasang, orang kata halfway lah. Enjin pun dah duduk dalam. So yang ni Lancer, kita nak masuk nadi 4B11T. So kalau korang tengok kat sini enjin, ni valve cover. So enjin punya number kat sini. So gearbox dekat sini. Jadi asalnya yang ni NA lah. Enjin asal Lancer dengan gearbox dia CVT. So sekarang kita masukkan Rally Art punya enjin dengan SST yang mana memang datang daripada Lancer Rally Art. So complete lah dia punya banana, turbo, downpipe semua kan. Jadi enjin Rally Art ni sebenarnya sama je dengan Evo 10. Kalau ada orang cakap, oh Evo 10 ni lagi tahan enjin, tu semua tak betul lah, tahyul lah. So dia punya SST beza dekat ratio saja. Ada beza dekat launch shaft, dia punya rear differential lah ada beza berbanding dengan Evo 10. Sebab apa? Evo 10 ni dia tak boleh masuk plug and play dalam Lancer dengan Inspira. Dia kena modify sikit dekat belakang, dekat lantai. So macam ni kita punya harga promo, kita ada promo sikit lah sekarang. So korang kalau nak tapau bangsa-bangsa macam Arteon, GTI kan, Rally Art ni dah cukup lah. Power dia lepas tune dalam 250. Tapi tak cukup power lah nak tapau A45 ke kan. Tapi korang kena ingat, enjin Rally Art ni boleh tahan sampai 500 horse. Yang tu yang best. Dia macam Lancer dengan Inspira ni, dia punya upgrade kan, macam unlimited. Dia tak habis kat situ. Sampai ke korang enjin standard tadi kita cakap 500 horse kan. Tapi kalau betul-betul bikin 1000 horse pun boleh bikin ni. Itu yang best platform 4B ni kan. Kalau korang nak tapau kereta-kereta macam tu boleh lah. Macam Audi, Volkswagen, Merc kan, dengan enjin Rally Art. Tapi kalau nak tapau A45, Golf Up, siput kena tukar lah, wajib lah. Pasal dia orang pun tukar juga siput, dia orang upgrade. Jadi Rally Art ni bore je, turbo yang betul, memang akan jadi A45 killer, Golf R killer, FKA FL5 killer. Ini memang semua dia akan tapau. Kalau korang upgrade lagi, tambah lagi power, force engine, masa tu korang akan jadi GTR killer, R35, R35 killer. Ada sebiji dengan kita R35 killer, nanti kita review video tu. So korang yang nak masuk Rally Art dekat Lancer dengan Inspira korang, boleh datanglah ke FM Performance. Tengok kat sana kita ada buat Rally Art, ada buat Evo. Apa-apa nak tanya, PM kami saja. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum.